Hai hampa, untuk video kali ni Ali nak tunjuk dekat hampa perbezaan high back dan adjustable. Ramai yang dalam live selalu tanya Ali, apa perbezaan high back dengan adjustable ni, tak sama ke? Tak hampa. Kalau yang high back dia biasa sahaja macam ni tau. Tapi kalau yang adjustable hampa akan dapat 3 mode tau. Okey, kalau adjustable hampa akan dapat 3 mode tau. Okey, sekarang Ali adjust mode yang paling first, iaitu kita punya mode standard. Okey, yang ni mode standard kita tau. Dia akan cover sampai dekat bahagian kepala tau hampa. Yang kedua, Ali nak tunjuk dekat hampa pula mode kita yang baring sederhana. Hampa press sahaja button yang warna merah dekat sini tau. Okey, yang ni pula sederhana. Yang ketiga, Ali akan adjust dekat hampa mode baring pula. Tada, ni kita punya mode baring tau. Okey. Okey, untuk kita punya kerusi ni kan korang, dia boleh tampung berat sampai 120 kilo tau. Kerusi ni kita ada 2 jenis warna tau. Satu warna hitam yang masih tengah, yang macam ada tengah duduk sekarang ni, dan second warna kaki. Tapi kalau warna kaki dekat bahagian tengah-tengah dia ni netting tak korang, so dia akan ada lalu angin kalau korang duduk. Untuk berat kita punya kerusi ni pula hanya 2.6 kilo sahaja tak korang. Ringan je kan. Okey, jangan risau, kita akan bagi storage bag sekali dekat hampa untuk hampa nak simpan dia dan senang untuk hampa nak bawa. Okey, kalau berminat dengan kita punya move chain ni, hampa boleh gerak dekat bawah sekarang. Kalau nak harga murah, masuklah kita sekarang. Okey, bye bye hampa. See hampa dekat next video dia. Bye bye.